Hai, Assalamualaikum guys. Okay, saya Nur Syahira. Saya nak interview orang yang berada di court badminton. Okay, jom let's go. Okay, abang datang sini, abang target siapa juara? Saya target dari segi pemain veteran, Majamadi kita lah. Saya tak adalah kenal sangat tapi boleh dikatakan budak-budak yang berpula agak tinggi sikit. Semoga tournament pada kali ni boleh bagi semangat lagi pada pemain-pemain lain yang akan datang. Yang akan datang. Nama saya Masyita. So akak datang kat sini sokong siapa? Macam saya nak tengok kawan saya tadi. Semalam pun ada. Okay. Apa akak punya pendapat tentang kita orang punya anjuran? Saya rasa okey, tapi kalau hadiah tu lagi lebih besar dan ada baju lagi best kot. Sebab akak pun masuk juga semalam tapi kalah kan. Rasanya kalau ada baju macam lagi adalah kenangan kan. Okay, baik kak. Terima kasih kak. So ni ada sedikit daripada Orange Academy. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Nama saya Ashraf daripada Presin 11. Presin 11. Saya sebagai penonton tapi sokong kawan-kawan lah yang masuk pertandingan. Saya harapkan mereka semua bermain dengan semangat berpasukan, amalkan gaya hidup sihat lah. Saya berharap pihak penganjur boleh adakan dua kali setahun lah. Orange Academy Awesome Mind. Okay, saya Mr. Sting Josh. Setiausaha Kehormat Persatuan Badminton Jaya. Sini kita bekerjasama dengan Perbadanan untuk buat kejohanan komuniti. Saya dah terlibat lebih kurang 15 tahun every year tournament ni. Tahun ni paling nampak ni cantik lah set up dengan perlibatan banyak klub-klub. So kita nak tarik lagi lebih ramai yang minat badminton lah untuk terus. So tahun ni nampak lebih ada sponsor pun bertambah, orang pun ada bantu, so lebih menarik lah, so akan datang. Kalau kita di peringkat persatuan memang kita ke arah national player lah. Kita peringkat remaja memang every year kita ada tournament, tetapi untuk yang community ni kalau boleh maybe sekali dua kali dan tambah lagi kejohanan macam ni lah, so boleh melibatkan semua orang lah. Okay, for the players semua saya ucap selamat berjaya. Mana yang kalah try lagi, mana yang menang kena maintain lah untuk next tournament. Itu saja, bola. Thank you sir. Okay, sekarang kita bersama dengan Encik Zali, iaitu naib pengurusi kelab badminton Chris Putra. Saya sebagai wakil daripada kelab badminton Chris Putra. So saya memang kena datang juga. Saya dah 2 hari datang, bukan 2 hari, dah 3 hari dah. 3 hari. Sebab nak uruskan kejuaraan kan. So memang saya kena datang. Kebetulan pula saya masuk. So saya dapat masuk semifinal tadi. So itulah saya ucapkan tahniah kepada Encik Zali. Bukan sahaja menganjurkan menguruskan aktiviti ni, tapi malah Encik Zali turut serta dalam program ni. So apa ucapan Encik Zali kepada player-player lain pula? Saya harap penganjuran kali ini akan mengambil ni lah inisiatif daripada semua untuk buat latihan semula, sebab kita akan buat tiap tahun. Ya. Alhamdulillah pada tahun ni saya tengok penyertaan semakin lama semakin ramai yang menyertai. So insyaAllah saya harap kepada semua player-player lah untuk akan datang sertailah kejohanan komuniti ni. InsyaAllah. Ajak kawan-kawan daripada komuniti sendiri, daripada Putrajaya ni untuk sertai ni. So saya ucapkan semoga untuk program badminton akan datang lagi ramai yang akan turut serta. Terima kasih Encik Zali. Sama. Nama saya Mazlan bin Sedi, biasa orang panggil dalam Orange ni panggil cikgu lah. Saya main kategori veteran, masuk separuh akhir tadi. Tapi kalah dengan kita punya sponsor lah, Abang Adi. Dengan partner dia Encik Lan. Kita tadi rubber set. Kita kalah rubber set. Kalah 2 poin je. Kita kalah 2 poin saja. Agak sengit. Tapi apa pun saya ucap tahniah lah kepada lawan saya tadi, Abang Adi dan juga Lan, di atas kesungguhan mereka untuk masuk final. Dua-dua Orange yang final. Okay, last next tournament apa? Next tournament Double Trouble, anjuran daripada Orange Academy juga, yang dibuat setiap tahun, yang kita tunggu-tunggu.
InsyaAllah saingan pun sengit juga lah. Setiap bulan yang bertanding. Ke cikgu memperoleh kejayaan ya. InsyaAllah. Saya Ramli daripada Presiden 9. Of course akan datang untuk support Tim Orange. Cik Ramli, target berapa skor untuk Tim Orange? Mungkin kita nak jangka pun sengit lah. Perlawanan tu sengit. Tapi yang pasti Tim Orange akan menang. Of course akan menang. Terima kasih. Nama saya Azli Ismail. Dan saya hari ni permainan saya kurang berpuas hati sikit lah. Tadi saya tengok smash abang kuat. Saya nak tanyalah, tension abang berapa tadi abang pakai? Saya pakai 29. 29. Oh, agak tinggi ya. Kalau amatur veteran agak tinggi ya di situ ya. Saya Akmal dalam kategori mixed double. Mixed double. Okey puan. Puan dah bersiap sedia untuk masuk gelanggang? InsyaAllah. InsyaAllah. Dengan keyakinan puan boleh? InsyaAllah yakin. Mudahan Allah memudahkanlah. Okey. InsyaAllah. Okey. Saya Muhammad Zafri Hazib Mezaini. Saya main 2 kategori lah. Yang first tadi dah kalah kecundang di semi final, and then ni untuk next game saya main mixed double. Mixed double. Semi final. Semi final. InsyaAllah semoga abang memberi kejayaan cemerlang ya. Amin insyaAllah. Masuk final lah. Okey baik. Tadi saya tengok abang punya permainan tadi smash kuat. Abang pakai tension apa bang? Kalau tension 2628, tali jenis BJ80. BJ80. Ya. So itu saja daripada kami. Saya Nat, saya Safa, saya Sahira. Semoga berjumpa lagi di next badminton tournament. Bye.